Macam abang ni kata, ikutkan malas juga aku nak pakai pedok ni. Tapi bila dah beli pedok nak pakai lah. Satu lagi, cuma memikirkan kita punya fork yang ni lah. Kan bila kita parking tepi, dia akan berat belah kiri. Bila berat belah kiri, dia tak sekata, banyak bagi pressure kat elbow sebelah kiri. Tu yang leaking cepat kalau tongkat tepi. Tambah-tambah motor lah ni kan, motor barang dia tak macam dulu punya motor lah. So nak prevent benda tu, memang nak pakai pedok. Yang ni sayang ni, takut leaking. Bukan ratus-ratus harga dia rasa. Dia tahan lah. Jadi motor yang selalu parking disarankan mendapatkan performance pedok. Tak kisahlah brand apa, tapi aku pakai performance yang pedok ni. Memang nak maintain tayar boleh, nak maintain rantai, nak severe rantai, nak pam angin senang, terpusing terjah. Tidak kalau duduk celah ni jenuh nak golek motor, nak dapatkan tube punya placement tu, jadi tu boleh kita pump tu. Salah satu kebaikan kalau kita pakai pedok.